Episod ke-25, Doa yang Terlindung. Keluarga Baiti dari mak sampai anak masing-masing penuh helah. Rabiatul pula bukan nak kejar cinta Ustaz Irfan, dia cuma nak cari bukti jenayah. Tapi mulut mak Baiti lain pula ceritanya. Ustaz Irfan belum masuk penjara tapi mereka dah sibuk berbincang pasal harta. Tak hairanlah Baiti tak pernah jadi yang utama pada Ustaz Irfan. Bukan saja tak jujur, malah sanggup curi duit dan cuba tukar harta atas nama sendiri. Bahagia satu hari muncul beri amaran keluar masuk rumah orang, siap tidur dalam bilik Rabiatul, tak ada kerja lain, nyampah. Paling besar dalam episod ni, keputusan DNA sahkan Haikal anak Ustaz Irfan. Tuduhan terhadap Ustaz Irfan boleh diteruskan. Sebenarnya Ustaz Irfan sendiri dahsyat Haikal anak dia sebab tanda lahir yang sama, tapi ego buat dia terus menafikan kesian Haikal. Baiti akhirnya diceraikan. Ironinya, dia takut tak ada duit besarkan anak kalau Ustaz Irfan dipenjarakan. Tapi tak rasa besarlah curi duit dan guna duit haram, sedangkan boleh cari rezeki halal.